pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot, dan jangan sampai tua turun dari Freeport. Okey, jom kita menjawab kepada soalan kawan tadilah. Kawan kamu tadi, dia tanya apa beza antara sel elektrolisis dengan sel kimia. So kalau sel elektrolisis, okey, sel, Allah halusnya. Bentar ya, bentar. Okey. So sel elektrolisis. Kalau sel elektrolisis, dua-dua elektrod dia adalah sama. Ini elektrod kan? Ini elektrod yang tegak ni. Ini adalah elektrod. Ini adalah elektrod. So bila kata sel elektrolisis, dua-dua elektrod dia adalah elektrod yang sama. Itu adalah sel elektrolisis. Tapi kalau sel kimia, okey, elektrod dia adalah elektrod yang berbeza. Yang ini dia guna zinc, yang ini dia guna koprum. Yang belah sini nampak, ini koprum, yang ini zinc. So itu cara pertama lah nak identify. Kita tengok elektrod dia. Bila elektrod sama, elektrod sel elektrolisis. Bila elektrod berbeza, dia adalah sel kimia. Okey, lagi. Kat sini tak ada laser tu. So cikgu kena conteng. Okey. Lepas tu lagi, lepas tu dia suka hang. Ayo. Okey. Lagi satu, kalau sel elektrolisis dia ada sel kering. Untuk menentukan anode katot. Tapi kalau sel kimia dia tak ada sel kering. Dia guna dia ada voltmeter. Dia ada voltmeter. Dia tak ada sel kering. So itu juga satu cara untuk kita menentukan sel elektrolisis ataupun sel kimia. Okey. Alright. So dalam kes ni, yang atas ni sel elektrolisis lah. Sebab elektrod dia sama, dua-dua karbon, lepas tu dia ada sel kering. Yang bawah ni adalah sel kimia sebab elektrod dia berbeza. Elektrod dia berbeza, koprum, zinc. Lepas tu dia tak ada sel kering. Okey. So kita pergi kepada yang sel elektrolisis dulu. Cikgu buang ni dulu. Buang dulu. Sekejap. Buang dulu gambar ini. Okey. Alright. So kita dah tahu dah. Gambar kita ni adalah sel elektrolisis. So bila kata sel, mesti ada anode dengan katot. Mesti ada anode dengan katot. So anode adalah terminal positif yang panjang tu. Yang panjang tu adalah anode, iaitu elektrod yang bersambung pada terminal positif bateri ataupun sel kering lah. Okey. Tapi yang pendek ni adalah katot. Zaman cikgu sekolah dulu selalu ejek orang katot sebab dia pendek. Gitu. So yang pendek tu adalah katot. Katot tu adalah elektrod yang disambung ataupun bersambung pada terminal negatif bateri. So ini adalah terminal negatif. Ini adalah terminal positif. So elektrod yang bersambung pada terminal positif kita panggil dia sebagai anode. Ini adalah katot. Gitu. Okey, boleh. Alright, so itu anode dengan katot. So samalah kat sini pun sama. Yang panjang ni anode, yang pendek tu katot. Okey, alright. Kalau okey, sel kimia, kejap lagi lah kita settlekan sel elektrolisis dulu. Okey. Alright, so bila kita dah settle menentukan anode katot, selalunya kita akan bermula dengan ion yang hadir. Mesti tengok dulu ion yang hadir dalam kita punya elektrolit. Ion yang hadir dalam kita punya elektrolit. So dalam kes ni elektrolit kita adalah larutan zinc sulfat. So kita ada
larutan zinc sulfat. So confirm lah dalam zinc sulfat kita ada Zn2+, kita ada SO4 2 minus. Kemudian bila kata larutan mesti ada air. So H2O maksudnya ada H plus dengan OH minus. Bila kata ion yang hadir dalam larutan, jangan lupa ion yang hadir daripada air ni. Okey. Yang ni daripada kita punya formula ni kita boleh nampak lah. Yang ini selalu kita lupa. So bila kata larutan mesti ada H plus dengan OH minus. Okey, itu adalah ion yang hadir. Kemudian kita kata tadi kita ada anode, kita ada cathode. Okey, anode terminal yang bersambung pada positif bateri. So bila dia positif, dia akan tarik ion negatif. Dia berlawanan. So kalau ion negatif maksudnya anion lah. Dia akan tarik anion. Kalau cathode ni tadi, elektron yang bersambung pada terminal negatif. So, bila negatif, dia akan tarik yang positif lah. So, siapa positif? Positif adalah cation. Gitu. So, ion yang tertarik, anode akan tarik ion negatif. Kita ada dua tu lah. SO4 2 minus dengan OH minus. Dekat cathode pula akan tarik cation Zn2 plus dengan H plus. So kalau cikgu lukis, kononnya dekat cathode ni yang tertarik adalah cation, maksudnya Zn2 plus dengan H plus. Dia tertarik dekat sini. Dia akan pergi dekat kita punya elektrod kita. Anode akan tarik anion. Maksudnya yang akan datang dekat dia adalah ion negatif. Macam tu. Dia akan tertarik. Okay. So, bila dia tertarik, dia akan melalui proses discharge. Dinyah charge. So, ion yang discharge ataupun dinyah charge, dia kena pilih satu je. Dia tak boleh pilih dua-dua. Walaupun ada dua orang awak datang dekat awak kena pilih satu je. Tak boleh pilih dua. Macam tu. Okay. Walaupun cikgu minat siapa? Cikgu minat jab sepatu dengan Miro Carolani kan. So walaupun dua-dua datang, cikgu kena pilih satu je. Macam tu. Okay. So, pemilihan tu mestilah berdasarkan beberapa faktor. Macam awak lah. Ada dua lelaki datang. Tapi awak kena pilih satu je. Mestilah awak pilih yang paling handsome, paling kaya, paling pandai, paling beriman. Macam tu. Dia mesti ada faktor pemilihan. So, bila kita sebut tentang faktor, okay, bila kita sebut tentang faktor, ayo. Okay, bila cakap pasal faktor, dia ada 3 faktor tau. Kita ada faktor 1, faktor 2, faktor 3. Kalau faktor 1 tentang nilai inod. Kalau faktor 2 tentang kepekatan. Kalau faktor 3 tentang jenis elektrod. Okay. Ketiga-tiga ni cathode sama je. Kita akan ambil nilai inod lebih positif atau kurang negatif. Tu. Ketiga-tiga tu cathode kita mesti ambil nilai inod yang lebih positif ataupun kurang negatif. Tapi bagi anode, macam mana nak buatnya? Okey, kalau anode dia lain. Untuk faktor 1 anode kita akan ambil nilai inod yang lebih negatif atau kurang positif. Okey. Kalau faktor 2 ni F1. Kalau F2 kita akan ambil ion halida. Kenapa? Sebab kepekatan ion halida lebih tinggi dari ion OH minus. Nanti kita tengok soalan. Okey. Lepas tu kalau faktor 3 dia tak pilih mana-mana. Dia tak pilih pun mana-mana ion yang datang kat dia.
Dia tak pilih mana-mana pun. So apa yang berlaku? Logam elektrod dia tu, logam elektrod akan derma elektron. Derma elektron. So kita cuba apply, kita cuba tengok tau. Okey, macam ni. Kalau cikgu akan check dulu F3 yang faktor jenis elektrod. Macam mana kita nak detect kalau F3 elektrod mesti sama dengan elektrolit. Mesti sama. Maksudnya kalau elektrolit kita adalah larutan kuprum 2 sulfat, elektrod cikgu pun mesti elektrod kuprum. Dia macam tu. Okey, dia mesti sama. Kalau larutan cikgu adalah larutan argentum nitrat, elektrod cikgu mesti argentum. Gitu. So dalam kes ni taklah. Sebab yang ni karbon, ni zinc tak sama. Ni karbon, ni zinc tak sama. Ada tak contoh yang sama? Nak mencari pula. Tapi kalau sama tu dia akan jadi faktor 3. Kejap tau. Kita sama-sama scroll Sekejap. Ni karbon. Ni. Tak ada contoh. Tapi bila awak buat soalan nanti awak boleh nampak kot. Kalau awak nampak dia dua-dua elektrod yang sama, kuprum, elektrod kuprum, larutan pun ada kuprum. So dia adalah faktor 3. Macam ni. Ni dia bagi elektrod argentum. Larutan dia tak mention. Pendek ceritanya, kalau faktor 3 ni, elektrod dia mesti selain daripada kuprum. Dia tak guna elektrod lengai. Elektrod lengai hanya karbon je. Kalau selain daripada karbon, argentum ke, kuprum ke, cuba double check elektrolit dia. Mesti sama. So, bila sama, auto terus. Faktor 3. Gitu. Tak ada wak. Macam ni kan. Kuprum, larutan pun kuprum. So kat sini nanti elektrolisis faktor 3. Gitu. Okey. So bila kes macam ni, dia guna elektrod lengai, karbon, automatik faktor 3 dah tak boleh pakai dah. Okey, kita tengok macam tu. Okey, so bila faktor 3 dah tak boleh pakai, so antara faktor 1 dengan faktor 2. Okey, macam mana nak tengok pula? Cikgu akan cari faktor 2 dulu. Sebab faktor 2 spesifik untuk halida. Halida kepekatan dia 0.1 ke atas. So cikgu tengok soalan, ada tak halida? Halida tu apa? Alamak, halida tu adalah halogen lah. Siapa? Cl-, Br-. Okey. So kalau kita tengok soalan, sini zinc sulfat tak ada halida, tapi kat sini ada halida. Ni ada halida. Cl-, kemudian kepekatan dia 1.0, maksudnya lebih daripada 0.1. Syarat dia nampak, halida 0.1. So automatiklah cikgu tahu bahawa yang ini guna faktor 2. So yang belah sini guna faktor 1. Macam tu. Boleh? Okey. So kita selesaikan. Okey, ion yang tertarik. Okey, ion yang discharge kita buat untuk set, untuk yang faktor 1 dulu. Okey, untuk faktor 1. Okey, sebabnya dekat bahagian ion yang hadir. Okey, ini belah sana Okey, tak apa. So kat sini kita buat fokus yang kat sini dululah. Okey, so ini adalah zinc sulfat. Okey, so zinc sulfat kita guna faktor 2 tadi. Betul lah, faktor 1. Awak, ya Allah. Dah pening dah tu. Okey. So kita akan fokus kepada faktor 1 sebab tak ada halida. Okey, bila faktor 1, okey dekat anode nampak ni. Anode kita akan ambil nilai inod yang lebih negatif atau kurang positif. Dekat sinilah kita kena tengok nilai inod. Nak tengok dekat mana? Soalan selalunya dia bagi buku teks lah. Ni. Soalan bagi buku teks pula. Susah-susah dah petang ni. Soalan akan bagi nilai inod. Kalau dia tak bagi direct pada soalan, awak selak sampai belakang, mesti dia ada letak lampiran. Okey. So, cikgu nak tadi. Okey, cikgu nak untuk SO4 to minus. SO4 to minus mana?
Yang ni SO4 tu minus kan. So cikgu ada positif 2.01. Lepas tu cikgu nak OH minus. Ni OH minus cikgu ada positif 0. Pen cikgu ni dah rosak dah. Okey, cikgu ada 2 tu. Cikgu letak teruslah untuk zinc sekali Zinc cikgu ada negatif 0.76. Untuk hidrogen cikgu ada 0.00. Okey, alright. Swipe balik. Okey. So kita berpegang kepada kalau anode F1 lebih negatif atau kurang positif. Nilai kita dua-dua positif. Positif 2.01, positif 0.40. So cikgu akan tengok yang inilah. Kita akan ambil yang kurang positif. So ion yang discharge cikgu pilih ion OH minus. Kenapa? Sebab nilai inod ion OH minus kurang positif dari ion SO4 tu minus. Macam tu. Okey. Kalau untuk katot pula, katot kita dah cakap dah nilai inod lebih negatif ataupun kurang positif. So bila macam ni kita akan ambil yang hidrogen lah, 0.00. Okey. Alright. So kita akan pilih H+. Biasanya kan ni pecah rahsia sikit lah. Dekat sebelah sini kalau tak ada Cu ataupun Ag, confirm ambil H+. Itu dia cerita dia. So kenapa? Sebab nilai inod ion hidrogen kurang negatif dari ion zinc 2+. Macam tu. So bila dah pilih, kita dah pilih, barulah kita boleh buat dia punya persamaan setengah persamaan. Belit-belitnya kita adalah belit. Okey. So setengah persamaan untuk OH minus. Ini persamaan dekat bab pengaratan kan. Ingat tak cikgu kata kita terbalikkan. For OH minus arrow 2H2O plus O2 plus 4E. Kalau untuk sebelah sini H plus plus E arrow H2. Kenapa H2? Sebab kita ingat tentang Hong. So bila dia ada 2, sini pun 2, sini pun 2. Kan? Lepas tu dia boleh tanya hasil. So bila hasil mestilah selepas arrow. So walaupun ada 2 dekat sini, air dengan gas oksigen, kita utamakan untuk tulis gas oksigen. Kenapa? Sebab bila gas oksigen, pemerhatian dia kita boleh jawab. Pemerhatian dia adalah gelembung gas tidak berwarna terhasil. Kalau kita buat air, air dia akan bercampur je dalam larutan ni. Tapi kalau gas tu dia akan nampak bubbles macam tu lah. Okay. So dekat sebelah ni H2. So kita dapat gas hidrogen. Pun sama juga pemerhatian dia sama. Semua gas tu H2, O2, CO2 dia adalah gelembung gas tidak berwarna. Selesailah untuk faktor 1. Okey. Kalau kat sini faktor 2 tadi, okey, ion yang hadir sama juga kita buat. Kita ada zinc 2+, kita ada Cl-, H+, OH-. Kita ada anode, kita ada katot. Anode tarik anion, katot tarik kation. Okey, lepas tu kita kata ni faktor 2 tadi kan. So anode faktor 2, anode dia akan pilih ion halida sebab kepekatan ion halida lebih tinggi. So kita akan pilih Cl- lah. Kerana kepekatan ion Cl- lebih tinggi dari ion OH-. Macam air gula pekat satu, air gula cair satu. Bila kata air gula pekat, maksudnya zat gula tu lebih banyak daripada air. Sebab itulah macam ni. Kenapa kata ini faktor kedua, faktor kepekatan. Faktor kepekatan ni. Kenapa faktor kepekatan? Sebab
kepekatan anion klorida ni lebih tinggi daripada anion hidroksida. Lebih tinggi. Macam tu. Tapi itu dekat anod je lah. Dekat katot tetap benda yang sama. Katot tetap benda yang sama. So, bila sama, cikgu boleh copy je lah. Cikgu boleh copy je lah benda ni. Yang ni cikgu boleh copy je kan. Sebab kita akan dapat benda yang sama. Copy, cikgu akan paste. Paste. Allah. Okay. Lepas tu untuk Cl minus buat persamaan dia. Allah. Cl minus arrow Cl2 plus 2E balance kan. So hasil kita adalah gas klorin. Pemerhatian dia kuning kehijauan lah. Gelembung apa? Gas kuning kehijauan terhasil. Boleh? Boleh ke? Alright. Lagi apa nak sentuh? Itu je lah. Okay, kalau faktor 3 tak ada pula. Tapi samalah, maksudnya dekat sini katot tak ada jadi masalah. Tapi dekat anod, okay, katakanlah dekat anod tu kita guna logam kuprum. Okay, logam kuprum, larutan kuprum 2 sulfat kan. Okay, kita settlekan dekat anod je tau. Dekat anod anod ada anion akan tarik anion. Okay, betul. Dia akan tarik SO4 tu minus dengan OH minus. Dia akan tarik. Ion yang tertarik, dia memang akan tertarik. Tapi tak pilih mana-mana. Dua-dua datang kat cikgu. Tapi cikgu tak pilih mana-mana. Macam tu. Okay. So, bila tak pilih mana-mana, apa yang berlaku? Logam elektrod akan derma elektron. So, logam elektrod kita iaitu Cu akan derma elektron. So, dia jadi Cu2 plus 2E. Itu yang kata pemerhatian dekat faktor 3 ni. Bila faktor 3, anod, kita boleh kata dia nipis. Anod nipis. Kenapa? Sebab kuprum ni kan kita punya elektrod. Elektrod tu akan terkakis, dia akan menipis. Manakala dekat katot tebal, dia akan menebal. Okey, sebab nak buat jugalah kat katot kan. Dekat katot untuk dalam ni kita ada Cu2 plus dengan H plus. Macam cikgu cakap tadi lah, kalau ada Cu2 plus confirm Cu2 plus yang menang. Cu2 plus 2E arrow Cu. Awak kena sebut, bila sebab tu kena mention tentang nilai inod. Tahu, kena mention tentang nilai inod. Bila katot tu kena mention lah nilai inod anion kuprum lebih positif dari anion hidroksida. So bila macam ni dia menghasilkan Cu tau. So ini elektrod asal kita. So bila kata dekat katot menghasilkan Cu, so dia tu yang kata katot tu semakin tebal sebab dia menghasilkan lagi Cu. Macam tu. Boleh? Okay, so ini adalah sel elektrolisis.